menggunakan kayu ke apa ke kan. Tak adalah orang pukul dengan kayu kita tadah di kepala kan. Jadi tak adalah jadi macam tu. Yang penting kita kena tahu. Walaupun kita rasa kita dah selamat, walaupun kita rasa kita call polis boleh sampai dalam masa 1 minit, dalam masa 1 minit tu macam-macam boleh jadi pada kita. Betul? Macam-macam boleh jadi. Jadi basic mesti ada. Walaupun kamu tak mampu untuk melawan, kamu mampu untuk melepaskan diri dikala kamu seorang. Kalau kamu ramai, jadi masalah. Pasal apa? Kamu seorang yang tahu. Yang lain pun tak tahu. Pun masalah juga. Jadi sama-sama kena tahu. Zaman sekarang kena ambil tahu. Bukan kena sambil lewa. Kena ambil tahu. Walaupun kita rasa benda tak penting, kena ambil tahu. Okey. Jadi dalam membela diri, kita tak boleh memilih kita punya musuh. Betul? Kamu kata, saya nak pilih perempuan sahaja musuh saya. Boleh tak? Belum tentu. Kadang-kadang yang perempuan, saya nak pilih perempuan sahaja musuh saya. Saya nak pilih perempuan sahaja yang rompak saya. Boleh? Boleh. Jadi, kamu kena ambil kira tenaga lelaki lebih kuat daripada tenaga perempuan. Macam mana kuat perempuan, tenaga lelaki mesti lebih. Jadi kena faham dia punya statik kat situ. Jadi untuk itu dalam safe lane dia ada teknik macam mana untuk melemahkan, macam mana untuk menggunakan tenaga musuh kita. Macam mana untuk menggunakan tenaga musuh kita supaya musuh kita lemah pada kita walaupun kita tak kuat. Jadi dalam program ni saya nakkan kamu lebih banyak bertanya. Sebab kalau saya nak cerita satu-satu mungkin saya tak cerita banyak sangat yang saya nak cerita. Tapi kalau kamu tanya, saya boleh point terus kepada apa yang kamu soal. Okey, jangan malu nak tanya. Jadi kamu kena rasa untunglah kamu ada kat sini. Dan insyaAllah apa benda yang kita akan sampaikan, cuba kamu ambil perhatian, buat seberapa serius yang mungkin. Jangan malu-malu. Jangan malu. Sebab mungkin saya akan dalam seminar saya ni, saya kadang-kadang untuk menunjukkan sesuatu pada yang perempuan ni, saya lebih akan cuba supaya kamu rasa kekuatan lelaki itu kat mana. Okey, itu terpulang pada kamu. Sebab dalam latihan silat yang saya ajar sekalipun, walaupun kamu perempuan, saya tetap akan buat cara lelaki supaya dia tahu kesakitan macam mana, supaya dia tahu kekuatan lelaki itu macam mana, dan dia tak akan rasa terkejut bila berdepan dengan musuh dia yang lelaki. Faham jadi jangan malu-malu. Saya lagi suka kalau tengok badan yang besar-besar macam ni, lagi suka tengok. Okey, so bangun. Kita buat senaman sikit. Warm up sikit badan kita supaya kita lebih relax. Okey. Okey. Okey, pusing kepala dulu, tarik nafas. Tahan nafas, pusing kepala. Okey, lepas nafas, tarik nafas, tahan. Balas. Okey. Bila pusing tu buka mata Siapa pusing-pusing tiba tak jatuh, ada darah tinggi. Amin. Okey, pusing depan. Jadi latihan-latihan ni kebanyakannya untuk menghindarkan kamu daripada benda-benda yang penyakit ni. Jadi kenalah banyak senam. Jangan duduk kat bilik je. Jogging-jogging ke apa ke. Kan? Kamu belum masuk 40 lagi. Live weekend. Saya pepatah orang tua kata live weekend 40. Masuk 40 kamu kan. Kalau kamu ada penyakit, sampai ketua lah kamu ada penyakit. Jadi tak nak ada penyakit daripada sekarang buat senaman. Okey, belakang. Balas.
InsyaAllah. Kamu naik umur 70 pun seri lagi. Still young. Walaupun umur dah lanjut kan. Okey. Okey, pinggang. Okey, balas. Okey, tekan lutut. Di dalam. Bawah. Belakang. Okey. Dalam. Bawah. Belakang. Okey. 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 Lompat buat belakang. Lompat. Okey, buat belakang. Apa ni? Jangan ada takut. Saya tak makan orang. Lagi apa? Okey. Kita mula pada basic dulu. Sebab daripada basic ni dia akan ditambah dengan yang lebih advance sikit lah. Okey. Sekiranya macam yang kecil dulu. Okey. Tiba-tiba kamu tengah berjalan macam ni kan. Ini dia perempuan lah. Kamu tengah berjalan, dia tarik tangan kamu macam ni. Dia ajak kamu ikut je lah. Dia ikut je bang. Okey, sini. Kalau kata dia perempuan, dia lelaki tarik kan, dia melawan tak? Mesti melawan kan? So, dalam keadaan dia melawan ni, apa benda yang dia boleh buat? Macam-macam dia boleh buat. Kan? Macam-macam dia boleh buat. Okey, sekarang ni apa kamu nak buat? Main macam ni je lah kan? Tak sampai pun. Jangan kamu ingat boleh buat. Bila dalam keadaan terdesak macam ni, belum tentu kamu boleh buat walaupun kamu belajar macam-macam. Saya dah jumpa tau. Dia kata, cikgu saya tak boleh buat. Pasal apa? Teknik. Walaupun dia dah belajar macam-macam. Okay. So kalau dalam keadaan macam ni, daripada belakang, dia tarik. Belum saya suruh pegang kiri kanan 2 orang lagi. Okay. So macam mana nak lepaskan? Dia banyak kain yang besar ni. Bila yang ni saya suka yang besar. Macam ni. Kamu pegang dia. Macam ni. Tarik otak dia lepas dia. Yang besar ni. Nak lawan benda tu. Pegang kuat. Pusing je. Tarik. Pegang kuat. Pusing tangan ni. Tarik. Walaupun tarik dulu sana. Ni. Pusing je ni. Tarik. Kuat lagi. Habis dah. Pusing. Tarik. Buat. Cuba buat. Cuba buat. Pegang kuat. Pegang kuat. Pegang kuat. Boleh tentu. Ini perempuan. Ini lelaki yang pegang perempuan. Lelaki. Kamu rasa? Okey, pegang ni. Okay, tengok sini. Kalau kata dia pegang guna tangan ni. Tangan kanan. Ni tangan kiri je. Ni, kita pusing je. Tengok ni. Ni. Tengok yang ni.
Nampak dia pusing. Buka tak? Kita nak buka ruang ni. Tu sebab kita pusing. Kalau kata kita tak pusing, bukan kuat. Kita tak pusing, takkan boleh lepas. Kita pusing tangan, tarik boleh lepas. Ni. Pusing, tarik boleh lepas. Tak, bukan kuat. Kita tak pusing ni. Belum tentu boleh lepas. Pusing sikit, tarik lepas. Buat. Tangkap lagi lepas, tangkap lagi lepas. Cuba pegang kuat. Oh ya. Tarik tak lepas. Kita penuh macam ni. Dia kena pusing. Pusing kan? Kita pusing tu. Apa pernah cerita dah? Pula. Sok. Dia kena ni. Pusing tangan. Tarik. Pegang. Lain. Pegang baik. Dia kena ni. Dia pusing tangan, tarik. Setengah tarik. Tarik. Mekanik untuk ni kena pusing sikit tangan, baru lepaskan. Jangan terus tarik. Okay, pusing tangan sikit, keluar daripada gerakan dia. Silap juga. Pegang. Kau tarik tak pegang. Tak boleh. Pusing tarik. Tarik. Pusing. Ingat. Pusing tarik. Betul lah. Buka dekat dia punya ni. Kita boleh jalan. Jalan lah. Nanti tangan dia akan narik. Oh. Dari segi teori tu buat apa? Sebab dia lepaskan, Sebab kita keluar ikut sini. keluar kot Sebab tangan. dia cikal macam ni. So kita nak lepaskan dia dekat sini kan. Bila dah macam ni dia dah terbuka lah dia punya ni. Oh, dekat. Sebenarnya. Okey, terus untuk keluarkan tangan daripada ikat. Kena pusing sikit baru tarik. Jangan tarik tarik. Sikit tarik. Okey boleh Okey. Okey apa. Jadi kita masa dah suntuk ni. Dia masuk seorang. Tak nak. Okey boleh. Selamat. Kalau silat saya tak nak sebab dia tahu dah. Pasal tak? Kenapa saya? Badan besar. Kamu lambat, kamu rugi lah. Badan kau besar kan? Masuk. Pergi masuk. 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 Bawa badan besar ni. Kalau bawa, ayo bawa. Bawa badan besar ni. Panas ni. Dia pegang. Sana. Okey. Tadi sudah tunjuk pusing, tarik. Betul. Okey, sekarang ni kaedah kita nak bela diri. Bateri. Kalau kata kita Bela diri. tak nak bagi yang tu, sebenarnya sini boleh. Ni pun boleh. Pum. Semua boleh. Macam-macam boleh kita buat. Cuma keadaan masa tu kita yakin ke tak yakin kita buat. Pasal kita tahu nak tendang kat mana. Kita tendang kat sini, semua boleh tendang tapi kita tak tahu kat mana nak tendang. Kadang-kadang tendang sekali, dia steady lagi. Pasal apa? Tak kena tempat dia. Kalau kita pernah ada ilmu bela diri, kita tahu kat mana nak tendang. Sebab antara sini sampai sini ada 15 poin yang untuk lemahkan dia. Ni satu. Kasih sini.
Okey. Ni kita pegang. Bila dia pegang kita, kenapa awak pegang saya? Tanya macam tu. Kenapa awak pegang saya? Saya pegang awak balik dia kata tu, saya pegang awak balik Naik sini, pegang sini, turun bawah. Okey, cepat. Mari sini. Kamu Okey. Pegang. Kita pegang dia balik, naik atas kan. Kita pusing atas ni. Okey. Ni. Cepat. Sana. Main ni. Kamu lain tepi kan? Siapa lagi? Tengok sini. Dari sini, kamu pegang tangan dia balik, naik ke atas. Dari sini, naik ke atas, pusing ni. Kita kena fleksibel sikit dengan tangan ni. Pusing ni, tekan bawah. Okay, bangun. Bangun diri. Aduh. Okey, masuk. Ada nak rasa lagi? Kalau kamu tak rasa, kamu takkan tahu sakit dia macam mana. Betul? Bismillah, tawakal. Bawah sikit. Orang takkan pegang kat sini sebab kat sini boleh lagi. Orang pegang mesti pegang kat pergelangan. Kita pegang dia balik, naik atas balik. Tekan ni je. Okey, boleh? Tu. Okey, buat. Tak perut. Bukan. Dia pegang belah. Ini? Bukan? Betul? Saya pegang. Angkat ni. Angkat. Pegang. Tolak lagi tu. Salah. Kalau kita main kuda-kuda kita turun. Dia lagi kuat lah. Nak ke mana? Tapi dia kena 12 tangan Jangan pegang. Awak pegang saya. Pegang. Kita kena pegang ni Untuk naikkan tu. Balik. abang ni tangan kita ni Ke atas. Pusing ke atas tu. Patah kuda lagi sakit lah. dia tarik badan. Boleh patah. Kalau tangan dia tak pernah macam sikit-sikit. Jadi kita buat tu dia macam memaksa bawah tu. Patah. Kita ni kedua pegang balik. Tak pegang pusing. Tangan Masuk ke atas. Ke atas. Pusing. Pegang supaya tangan dia tak lari. Sebab dia tadi kalau tak pegang ni Okey, Min, pening. Lepas tak? Lagi dah bagi tahu dia tak apa. Okey, pegang. Okey. Kita nak lari tak boleh. Sebab dia pegang tak kena lock lagi tak boleh. Tekan ke bawah. Sujud sekarang. Sujud. Asal tangan dia sikit. Abang fleksibel. Ni Min. Kalau buat macam ni. Pusing tak? Kan ni tiba ke? Buat kat tangan. Dua. Tak, ambil video. Kok lah. Nanti kita upload dekat YouTube. YouTuber. TikTok tak apa. Tak ada tapi tak ni. Kat YouTube kan ni YouTuber. Baru ni lah. Tengok macam mana teknik. Sana. Langit. Lah tak apa. Kenapa? Sebab itulah pakai tangan. Okey, boleh pegang aku. Dia nak Ni. dia main yang pertama. Tak ada? Yang pertama tadi. Tak lah, member nak pusing tu lah. Nak buat tu kan? Kau nak tu. Okey, kau kau pusing. Okey, pegang tangan aku. Okey, pusing. Kau pusing tu. Belah sana. Di sini je. Apa sini pegang itu je. Okey, semula. Okey, pegang. Okey, pegang kuat-kuat Okey, pusing. Aku nak lari tak boleh. Jangan lepas kan? Oh tak lepas. Kalau lepas aku lari. Dia tahu.
Kalau lari okey sebelah. Okey, pegang. Tiga pusing, kau lepaskan ni. Ready ah. Nanti tukar cara balik, tukar cara lain pula kan. Okey. Okey, abang. Kan? Teknik kedua untuk melepaskan daripada gegaman bagi wanita-wanita yang terperangkap lah. Di pelajar-pelajar sekolah menengah kena ada sikit lah pelajar ya. Dia pernah tarik. Baik teknik. Ai tarik, you tarik. Ai tarik. Main kecil lah tarik. Kalau pegang. Okey. So, dalam keadaan macam ni. Lepas. Lepas. Apa ya? Awak Tengah. Esok tak lepas. Kan ada satu lagu kan. Bekerja dan belah. Dapat. Macam sini. Kalau kening kecil macam ni. Kena pegang dua tangan macam ni. Lagi lepaskan. Tangan pasal dia. Pusing. 10 tangan dah. 20 tangan dah. Faham? Ni. Tak boleh nangis. Ni kamu. Tak pernah macam pernah kenal kan? dah siap. Kenal ni. Hari Raya kan? Ya. Ya. Ni laki belum kamu orang lagi. Okey, so macam mana bang? Bergerak. Nak lepaskan? Mai. Jalankanlah. Boleh kuat besar. Pegang dua tangan. Okey, macam mana nak lepaskan ni? Nak tarik macam ni? Tak boleh, dia kuat. Nak tarik macam ni? Tak boleh. Dia tenang belakang. So apa kita nak buat? Ni, tengok ni. Guna tangan ni. Kalau nak guna sebelah tangan pun boleh. Pegang betul. Ni. Sebelah tangan pun boleh. Kalau kamu mampu buat lah. Kalau kamu tak mampu buat, tangan ni. Nampak tak? Tak nampak. Okey. Ambil tangan ni. Salam tangan kanan kita. Pegang kuat. Lagi kuat. Habis dah. Ambil sini. Pegang kuat. Kuat. Habis dah. Pegang ni. Ambil. Bob. Pegang kuat. Asik. Wah, ni kuat. Ni dia. Senang kan? Ambil buat. Senang je. Tarik tu. Pegang. Pusing tak? Ini pula ni. Lepas tak? Duduk kat sini tau. Okey, angkat tangan. Senang kan? Okey, kita senang. Okey. Apa dia? Dia tarik dia. Tak boleh. Tarik. Dia kata buka juga. Walau macam mana pun Teknik kedua, salamkan tangan, tarik dengan cepat. Cara kedua untuk wanita yang kena pegang oleh lelaki atau seseorang, itu cara salam seperti ni. Ya, abang. Lagi senang kan? Depan sikit. Tak lepas. Tarik. Tekan tu. Okay, kamu salam tangan. Tarik pelan-pelan. No. Pegang kuat.
This is slow motion lah. Slow motion. Kita dua min. Punca dia min. Pertama peluh. Oh, betul. Punca tu. Sak. Kita kalau kena silap pun kita kalau peluh nak bangun dia mati susah. Dia orang tangkap kita tak perlu. Macam mana apa sebut tadi? Seorang aja. Oh macam tu. Dia macam lepaskan seorang kan? Oh, dia kena pusing. Pusing ke tangan. Ah. Selalu memang. Oh, Tadi apa lain? kita kedua iaitu kita kena teknik ah. Jadi teori dia kita kena salam tangan tarik kan. Okey. Kau pegang dulu jap. Tengok tes. Lihat. Okey, sir. Naik. Salam selesai. Okey. Naik. Tarik. Tarik. Ah. Mantap, sir. Besar botaknya Sulaiman Lakam ni tu. Ya, tu lah. Ya, officer. Oh. Stop. Dia tak tahu dia macam mana. Jadi Sawo berendam. Apa? Yang mana? Yang mana? Dia tak ada. Dia je ribut. ulang kaji. Yang mana? Yang salam benar macam mana? Ni. Oh, patah ah. Dia tak patah, semuanya urat atau tergeliat. Ni masuk tu. Urat tangan dia. Ulat sawah tu. Macam ular sawo gelilit pula. Betul ah. Itu rasa dia. Oh. Kalau ular sawo kan dia punya lilit tu kan padat kan. Padat ah. Dia ah. Sama benar. Pegang boleh. Selepas ni. Buat ni. Saya keluarkan dia sikit. Ah. Sebab kau dah masuk sini kan. Orang lain tu. Saya nampak dia dah selari dengan saya punya ni. Jadi saya lemahkan sikit kau punya ni. Tengok lemahkan sikit. Saya tarik. Sebab kau dah tegak kan. Okey. Okey, kapan? Ah, tarik. Tangan salam tarik. Teknik yang kedua untuk melepaskan diri ya. Okey. Ini cara dalam ni. Kamu akan panik. Bila kamu panik, kamu akan cuba nak lepaskan ini je. Padahal banyak benda lain yang kamu boleh buat. Kamu kena ingat selain benda ni, boleh buat ni. Sebab apa? Ni free, betul? Kita free. Nak ni pun boleh. Nak ni pun boleh. Semua boleh. Saya tak sebut, saya tolak je. Okey? Ataupun nak macam-macam lah. Tepuk sini semua boleh buat. Dan juga kamu boleh buat pegang buat. Dan juga kamu boleh buat macam tadi. Pegang balik tangan dia, naik atas balik, pegang pun balik. Masih boleh buat yang macam tadi juga. Okey? Sini. Mari sini. Pegang sini. Contohnya lah, dua orang lelaki rebut seorang perempuan ataupun dua orang perempuan rebut seorang lelaki. Kan? Dua perempuan Dua perempuan rebut seorang lelaki kan? Okey, so macam mana lepas ni? So macam mana? Yang mana kamu suka? Yang mana? Lebih kanan ke lebih kiri? Kiri. Lebih kiri kan? Kiri. Kalau lebih kiri lebih kanan? Ambil yang kiri. Okey. So nak lepaskan ni bermacam kaedah. Sebab apa? Bila kamu dah dipegang, kamu akan kaki kamu akan seimbang. Kamu takkan tumbang lagi dah. Betul? Jadi kamu akan jadi seimbang. Jadi bila angkat kaki, pong. Angkat kaki, pam, base. Ini kalau kita pakai kaki. Kalau kata tangan, pegang tangan. Okey. Kau ni, habislah. So, saya apa peduli dengan dia kan? Saya settlekan ni dululah. Faham? So, kalau saya nak settlekan ni, saya ambil ni. Settle ni dulu. Ini dah terlepas. Macam-macam boleh buat. Faham? Tapi tak sebenarnya kamu boleh buat bila berlaku perkara yang sebenar. Kena ingat tu. Jadi yang penting jangan panik. Jangan panik, kena tenang lah. Kan? Walaupun bang, relax lah, jangan sakit lah. Apa boleh lepas kan? Jangan macam ni awak nak saya ke? Biasalah, kita kena pandai berpolitik untuk melepaskan diri. Macam-macam politik kita boleh buat.
So nak lepaskan tu macam-macam kaedah dia. Dua-dua pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Kalau kita nak cederakan dia pun boleh, nak cederakan dia pun boleh. Walaupun tengah macam ni datang yang ke depan. Mana? Mumin sini. Mumin. Ni jangan ingat tak jadi tak tangan ada bau. Tak bau. So lauk kan. Lauk ya, lauk. Kita 3 orang. Macam mana? Ni saya nak kena tanya soalan ni. Ni saya bagi jawapan semua ni. Kan? Okey, buat tu. Saya buat Okey hari itu penting yang dalam ni. Tapi yang penting kena buat praktikal lah. Kalau tengok teori tak ada buat apa lah. Yang penting awak buat praktikal di rumah ataupun ni. Habis kena ada orang yang betul lah untuk monitor awak okey nampak. Lauk. Tahu Lauk. Ya Allah ambil bantai. Ingat aku kena bantai ramai. Gila tak gila sedih keluar lagi. Tak ingat masa tak? Split. Abang Amir boleh buat Amin. Bau. Ada tekangan lah. Apa dia ni? Sedar India. Dia tanya orang Mak Amal pula. Mak kalau kau buat apa Mak? Ayo. Pegang. Kau lah kalau kau apa? Minum. Mim dulu. Cara lah. Apa nama? Abu Zar. Ya mah, kau buat tepi mah. gini juga. Lauk lah jadi. Macam ni ambil lauk. Mama tengok ni mah kau mah. Kepet lah. Masuk. Kepet lah. Macam ni lah. Masalah kuat tu. Ui, sakit tu. Okey, aku pula. Okey. Okey, aku pula. Kalau Sama. Okey ya. Nampaklah maksudnya semua orang ada fikir masing cara dia. Okey, sharing. Betul. Dia kadang-kadang kita borak kalau kita nak hayalkan dia. Sama-sama kita fikir dia tu. Borak tu. Borak. Prediction dia kan. Okey, siapa-siapa berminat untuk belajar di Unicel boleh hubungi ya. Klik link di profil bio atau hubungi ya. Kita satu kita ada banyak program aktiviti sukan. Jadi boleh masuk okey, diploma atau ijazah di Universiti Selangor. Selain kita belajar khusus yang ni, kita ada juga kurikulum. Okay, guys. Apa? Kau dah sampai tahap mana kan? Dia ada ni dah lama kan kau main silat berapa lama? Saya dah sampai kunci Apa kunci lah? Dia ada berapa tahap? Kunci mati Yang first apa? Dia first apa? First basic gerakan elakkan Gerakan. jatuh. Okey, lalu So dia elakkan elak. Okey.
Itu semua gerakan ada 7. Tujuh? Gerakan ada 7. Oh, gerakan tujuh. Masuk combat lah. Salah tu. Pertengahan. Combat. Okey, pertengahan. Menyerang sikit. Oh, menyerang. Okey, lepas tu? Oh, sampai 4 lah ya. 4. Petik. Lepas tu ada pentas. Pentas dah? Belum? Pentas dah. Pentas dah. Oh, Saya pentas. tunggu ujian naik bengkung. Oh, naik bengkung apa? Bengkung putih lah. Oh. Dia naik bengkung putih lah. Pentas dah, pentas. Pentas saya 1. Satu lah. 7 saya 1. Baru 1 lah. Oh. Okey lah. Bengkung putih lah. Okey, siapa-siapa berminat. Dia dah satu. Kau sampai bengkung apa? Ha? Kau sampai bengkung apa? Ya. Bengkung merah. Lepas putih, merah. Merah kuning satu. Lepas putih, lepas tu? Lepas di sini mula hitam. Hitam. Lepas tu putih. Lepas putih. Lepas tu hijau. Tu hijau. Lepas tu merah kosong. Merah kosong. Lepas tu merah satu. Merah 1. Lepas tu merah 2, 3. Merah 2, Lepas tu 3. lepas kuning merah 3, kuning kosong. Kuning kosong. Lepas tu kuning 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu baru hitam 1, 2, 3 macam cecik user. Oh, cikgu tu sampai tahap apa? Hitam 5. Kita 5. Ha. Oh, tinggi lah. Tinggi. Tinggal 5. Hitam 5 lah. Okey, Dia sampai. paling tinggi hitam 6 ya. Kita 6 kan? Anak murid paling tinggi hitam 6 je. Oh, temu Sebab kita hitam 6. 7 hak milik mak guru. Buat dulu. Oh, yang tinggi kita 5 lah. Lagi satu lah. Okey, sampai hitam 7. Maha guru lah, maha guru. Maha guru untuk silat seni gayung. Okey, kita belajar. Okey, kita nampak pergerakan. Okey, macam ni. Okey. Okey. Ya. Yang tadi dah boleh keluar belum? Tak boleh keluar. Yang tadi boleh keluar belum? Yang pegang 3 tak boleh keluar. Ha? Tak boleh tunjuk. Tak ada lagi, belum tunjuk lagi. Pergi kat sini kot tak tunjuk. So dalam keadaan macam ni. Tiba-tiba kamu tengah berdiri kat sini. Kamu tengah relax. Warm up pergi dinding. Dia dah tolong dia. Oh. Real. Apa ni? Ya. Realnya. Lebuk kan? Okey. Maya. Okey, ni ya. Dia tolak macam ni. Sekarang ni majoriti apa yang akan saya beritahu, kamu akan sibuk. Tolong. Betul. Kamu akan cuba lepaskan yang ni. Pasal apa kamu tercekik? Betul? Kalau saya bagi petua dia, kalau kamu kena cekik 10 saat, kamu campur dengan petua dia, kamu boleh relax 10 saat lagi. Kamu masih ada nyawa 20 saat nak kira kalau campur dengan petua dia. Kan? Jadi bila dah tercekik macam ni, perkara yang pertama kamu boleh buat, ni dah free. Betul? Ni pun dah free. Betul? Nampak? Kamu belajar senaman tadi kan? Kan? Bagi yang tak tahu, dia rasa bahaya ni, cekik semua kan. Kan ketiga. Ada kaedah yang cekik supaya orang tak boleh melawan. Ada juga. Itu bukan kat sini lah. Kan? Kita akan tunjuk lain cara dia. Kita cekik, orang tu takkan boleh melawan dah. Itu lebih pada unsur-unsur yang paling tak elok lah. Bahaya. So, orang yang tak biasa mencekik, dia akan cekik cara biasa. Dia takkan tahu apa dia nak buat. Dia akan cekik supaya orang melekat kat dinding ke kat mana ke. Okay. So, kaedah yang pertama, bila kita nak tumbuk, kita tak sampai. Cekik tu lah, tak sampai. Tapi bila kita sampai tak? Walaupun takkan kamu nak buat macam ni kan. Mesti kamu rapat lagi kan. Betul? Kurang-kurang kamu akan jadi macam ni. Rapat sikit. Dia akan jadi macam ni. Baru kekuatan tu ada. Kalau kamu lurus, tak ada kekuatan. Faham? Nak cekik orang pun kena belajar. Nak cekik orang kita kena belajar. Bukan main cekik itu je. So, dia mesti bengkok siku ni. Baru dia kuat. So, apa yang kita kena buat, dia tengah cekik. Tengah sibuk-sibuk dia cekik. Kita tolak dia. Yang pertama dia akan lepas. Okey. Yang kedua dia cekik lagi. Awas sikit. Nak lari kan ni.
Ni bukan kuat ni. Ni bukan kuat. Bagian sisi Okey. So, ni. bawah ni Ni. Kuat ni. ataupun telinga. Tapi bukanlah melempang. Ada cara dia dengan satu pukulan ni pecah gendang dia. Dah kena. So kalau pecah gendang dia, innalillah lah. Kan? Yang paling mudah sekali apa? Dia dipanggil padam lampu. Apa dia padam lampu? Tu lampu. Apa dia? Mata, tung sekali. Dah boleh confirm, boleh lepas je lah. Kamu kena faham apa benda yang kamu nak buat. Adakah benda tu boleh melumpuhkan dia ataupun benda tu boleh membuatkan dia jadi marah dan lawan balik. Satu benda yang kamu kena bagi untuk dia terus lumpuh. Iaitu apa? Paling mudah mata. Tak nampak? Larilah. Takkan kamu mari lawan lagi. Mari lawan lagi. Terror kau tanya. Kau mari lawan lagi. Kau nak buat apa? Tak ada lah macam tu kan. Dapat peluang lagi. Ini dalam situasi seorang-seorang. Kalau ramai tadi dia berbeza. Bila ramai tu kamu kena ada macam mana kamu nak lari, arah yang mana kamu nak lari. Bila kamu kena macam tu, kamu kena berfikir. Otak ni berjalan. Pemandangan kamu dah nampak semua. Kamu kena cekik, kamu dah nampak apa yang ada kat luar ni. Pokok kat mana, kerusi kat mana, batu kat mana. Kamu kena cepat fikir benda tu. Kalau kamu nak selamat. Kamu tak boleh. Biasanya perempuan dia akan, dia akan situ dia akan fikir tu je. Dia tak boleh nak pergi ke, tak semualah. Dia marah lah. Tak boleh nak pergi ke luar kotak lah. Faham? Luar kotak. Fikir lebih luar, lebih jauh. Kan? Lelaki pun ada masa jadi macam tu juga. Kamu jadi blur. Ada. Tapi macam mana kita nak hilang benda tu? Kita kena ada latihan-latihan macam ni lah. Latihan. Bukannya latihan supaya kamu kena cekik setiap hari kan. Kamu perempuan apa semua, tak ada. Latihan-latihan yang merangsangkan kamu punya flexibility badan. Faham? Okey. Dalam keadaan macam ni, kalau kata kita nak bagi nak apa? Nak pukul dia. Boleh, pun dah pukul. Okay, nak lepaskan diri. Pekangnya. Tolak siku Dia cekik kuat lah. Tolak ni Kita main ni. Kan? Satu tekan bawah, satu tekan atas. Sama je. Tekan bawah, tekan atas. Sama je. Bila mana dia nak pergi ikut kita lah. Okey, ataupun kita pusing ni. Ni banyak saya tunjuk ni tapi tak tahu boleh buat tak boleh. Ingat tak boleh. Pusing je. Uish. Ni tangan tak buat ni dah ni. Tak ada orang. Jom. Memang sakit. Kalau tak rasa, tak tahu sakit dia. Mesti rasa. Faham? Kalau kamu tak rasa sakit, tak sakit pun. Kan? Kena buat biar sama-sama rasa sakit. Kalau rasa sakit, beritahu dah sakit. Faham? Faham tak ni? Ada soalan? Okey, buat. Tengok. Pegang, cekik. Siku sendirian. Tolak ke atas, tolak ke bawah satu. Ataupun pusingkan tu. Itu dia kaedah dia. Jadi siapa-siapa yang berada di siku dalam keadaan berbahaya, jadi ini benda yang simple tapi penting untuk wanita terutamanya. Kerana banyak isu-isu yang berlaku gejala-gejala yang teruk. Itu kaedah dia yang kita nak buat. Jadi siapa yang tahu, nampak cara pegang, cekik betul-betul. Kalau nak cekik kena kurangkan bahagian bawah. Lebih apa saja ni? Nampak. Cekik. Satu atas, satu bawah. Satu atas, satu bawah. Dia akan menyebabkan ketidakseimbangan. Apa abzor? Cekik. Satu atas, satu bawah. Tangan tu. Angkat ke tangan tu. Keras kuat-kuat. Tutup. Personal. Satu tolak siku ke atas, satu ke bawah. Kenapa tak beri sebab sendi? Sendi. Keras. Keras. Leher. Dekat leher. Biasa orang ni dia akan pegang leher.
Okey. Ah. Tolak tarik. Dia target sini kawasan. Sendi. Sebab kalau kita bakat sini dia tak terlipat. Dia kena gerakan pada sendi. Ayo. Okey, tolak. Jap. Oh lupa bukan ni. Tolak. Tolak ke bawah, tekan ke atas. Dia tarik sini. Jangan tolak awak, tolak ke tepi. Kita tarik tangan di sini. Kan sini. Tarik. Tarik keluar tepi, tarik ke tepi. Itu kaedah dia. Kalau ada dicekek di dua tangan ke atas, satu tolak atas, satu tarik ke bawah. Itu kaedah yang baik untuk anda. Jadi penting untuk wanita-wanita di luar sana. Jadi anda perlulah berusaha untuk menjaga diri kerana di luar sana ramai lelaki. Jadi kita tahu kan, ni pelajar pun dah kena. Okey. Jadi mengapa benda tu berlaku disebabkan tak ada benteng. Jadi kita mengajar sedikit teknik yang utama untuk anda melepaskan diri. Boleh. Awak kena. Lebih efektif kan. Jago, kuat-kuat punya. Kuat-kuatnya. Alah. Confirm lepas. Aku nak buat. Dah masuk lama. Tapi boleh. Okey, jadi siapa-siapa berminat untuk masuk belajar Unisel boleh masuk lah. Jadi kita ada kompleks sukan. Itu kompleks sukan Unisel lah. Okey, jadi boleh lihat lah. Untuk lihat macam mana proses pergerakan untuk lakukan. Yang penting sendi kena ada sendi. Ini adalah gerakan. Okey, pusing, baru gerak. Jangan terus tarik. Okey, ataupun pegang, tarik. Nampak. Senang je kita korang nampak. Okey. Nampak. Ini pun senang nampak. Pusing, tarik. Okey, satu. Itu kaedah dia. Yang penting kita ada kaedah dia. Sendi tu mainkan peranan lah. Kalau dalam silat ni salah satu adalah awak kena detect sendi. Angkat daripada tu. Nampak? Kau pegang kuat-kuat betul-betul. Cuba kau pegang betul-betul real ni. Kau pegang betul-betul tengok. Lepas tak dia. Tarik. Lagi muda. Dengan kekuatan. Kita ni. Ni Bang apa tu? Ni tu belajar Adin. Belajar apa? Okey. Tapi kalau dia dekat dengan dinding mana boleh nak lari lah. Pusing mana boleh. Dia dekat kat dinding ni. Kalau pegang Silat ni kan ada kuda-kuda kan. ada kuda. Biasa dekat cekik ni kat bahagian. Nanti dia akan ikat kita. Ataupun kita kuda-kuda. Kena ada flexibility dalam silat ni. Tu bagusnya silat, dia ada flexibility. Dan awak kena pandai menggunakan manipulation minda awak. Yang penting bahagian sendi dan juga teknik ya. Okey, untuk kita melepaskan diri ya. Itu yang pentingnya dalam kita ni, kita kena ada kaedah untuk melepaskan diri menggunakan
minda dan juga flexibility. Tu apa kuda-kuda penting ke. Tengok kan. Ada orang pergi sampai ke Perancis untuk belajar ke ilmu-ilmu persilatan. Kan Pak. Dia guna ibu jari. Mana waktu dulu? Sikit bagi penuh sikit. Kalau macam tu, kalau ada cekik dekat Maksud dia sama konsep dia nak melemahkan kita Pergelangan dia. musuh dia lah betul. Jadi kita tahu mana lemah dia kita. Jadi bila jadi Silat ni tahu kelemahan seseorang baru kita boleh manipulate. Okey. Itu penting dalam persilatan. Setiap atlet kita punya ni ada kelemahan. Jadi awak kena pantas berfikir macam mana nak lepas menggunakan kekuatan dan juga kelemahan musuh. Tengok. Okey. mana kita bertukar arah lah kan. Ya, sama. Kita sabar kan. Saya ubah awak punya kedudukan. Bukan kau. Oh nampak. Seminar martial art untuk mempertahankan diri basic untuk mempertahankan diri Pak. Pak. Okey, itu kaedah dia, kita kena fokus dan teliti dari segi pergerakan dia. Kalau bijak pergerakan maka boleh. Saya kena pusing. Oh dia arah dia. Kan dia arah jari kita. Dia kalau ke sini. Sorry. Bukan kuat. Pusing. Lemah kan. Dia lemah baru saya masuk. Itu saya makan. Tangan dah standby. Dia kalau bila kita buat tangan tu hilang. Tangan dia. Oh, Tangan hilang. Tak ada tangan dia dah. Bukan dia. Ada semua hilang. Sempak. Bila kita buat apa? Dia sebenarnya kita nak melepaskan ni je. Tapi kita bila kita pegang, kita nak lock, saya nak bagi dia Sakit lah. jangan lari. Oh, macam tu. Saya dah surrender. Macam tu lepas tahan. Kita cuma nak main je. Tujuan dia sebenarnya kita nak melemahkan dia jadi Dia melemahkan. dia jadi lemah. Okey, itu dia punya konsep dia. Jadi penting Kita nak kita dapat peluang. Nak dapat peluang belum musuh datang. Kalau kita training kita kurang. Kurang dalam 5 minit kita boleh bantu. Ni sampai 1 minit dah. Sedikit dia tak. okey, itu penting nak belajar berkaitan dengan untuk jaga dia punya ni. Yang penting kita kena minda yang baik dan juga kena berfikir waktu dalam keadaan yang cemas. Itu penting Dari segi itu awak kena belajar untuk kawal lah. Ada 4 teknik untuk melepaskan diri, penting bagi wanita dan juga lelaki Bila kita berlakunya sesuatu kena cepat lah. Berfikir dan juga kena gunakan teknik yang betul baru boleh lepaskan. Okey. Bintang di sana. Okey, jadi kita tengok kat situ untuk kita gunakan lah. Contoh dia. Jadi dia melemahkan diri dia nampak. Tolak kat sendi. Yang penting sendi dengan silat ni kena main sendi Tadi ada kekuatan kan? Saya tolak sendi. kekuatan. Sendi. Yang tak sikit. Yang satu bawah satu atas. Satu bawah. Sendi. Ini tadi yang Tapi tarik satu kuat. Kalau kita tolak ke atas dua-dua tak boleh. Tapi kena satu ke bawah, satu ke atas. Lepas tu boleh. Betul lah kan? Dia tak melemahkan ni. Tangan ni. Dia tak boleh stabil. Boleh. Betul tak? Okey. Tapi saya rendah. Bukan. Masukkan tadi tolak. Ke bawah. okey.
Nampak? Bila saya macam ni, timbangan saya Tak stabil. tak stabil. Saya jadi macam ni. Memang tak stabil. Ini yang kita nak ni. Sila boleh tu. Ini kita tolak, kau tolak sikit. Terus tolak sikit. Tolak je. Nampak? Kita lepaskan ni je. Melepaskan diri. Tapi benda ni nampak, benda tak penting. Tapi bila berlaku benda ni yang penting. Sebab dalam berapa second, masa tu nanti kawan kita nak tolong. Wow. Kalau kita kena tarik tu masuk dalam van, tak sambat lah. Sambat nak bantu lah. Benda yang berapa second ni akan menyelamatkan kita. Itu penting tu. Cuma kita praktik tu, bila praktik kat sini supaya kita kata orang kita sentiasa bersedia lah, bila automatik lah. Takut bila benda berlaku kita Ini. boleh lah. Satu lagi bentak tujuh lah. Inilah dia kena buat. Mak sini. Kalau dia tak tahu, apa kau buat? Dia tak tahu, tak tahu dia lepas dia. Lepas. Okey lah, tekan. Tak boleh. Kalau dia tahu. Tak semua. Mana kita kena belajar tu. Kita tak belajar tak tahu. Kemudian itu sebab latih kalau kita dia pernah latih satu malam je lepas datang. Itu dah dia. itu lain. Berjelok apa? Macam tu. Macam dia kukuh. Oh, dia tu. Orang cakap kan. Sudah dia agak. Indomie goreng. Kita tolak ni. Orang masa tu. Bila bersama letak dari tepi. Oh, toilet dia tepi. Betul. Lagi naik pun tak clear. Tu tembak sini. Satu tembak di tengah ni. Tutup di tengah. Sini paling mudah lah. Itu di sekali bagi tu sakit. Sikit ni di leher ya. Salah tu tembak di leher. Keadaan dia. Dia nak tebuk masa kau. Tu boleh. Okey. Dari kita tahu itu teknik belajar yang baik. Untuk belajar. Okey, jadi kita tengok itu teknik belajar. Jadi kita belajar seni silat. Bagusnya seni silat ni dia menggunakan sendi dan juga minda untuk dia halang seseorang tu. Okey. Nampak. Jadi pelajar wanita perlu tahu sikitlah berkenaan dengan kaedah untuk kita melepaskan diri dengan cara yang betul. Penting sekarang, zaman sekarang. Okey. Jadi kalau kita ada sikit basic untuk belajar seni mempertahankan diri, baguslah. Kan, ini banyak isu-isu di luar. Dia macam mana nak belajar untuk para pelajar kan. At least awak ada basic sikit untuk belajar macam mana untuk mempertahankan diri dengan cara yang betul. Tengok dah. Wah, okey, zoom, fokus. Tolak jadi. Tolak. Oh. Ni. Ni tolak. Dan dia bawah ni tolak kata. Dia so. Bukan dia tak boleh ni. Okey. Dari pentingnya awak kena fikir pasal sendi lah dalam sesuatu satu seni silat, sendi mainkan peranan lah. Awak expose.
dan dokumentasikan apa yang perlu lakukan. Orang silat banyak benda lah. Tak guna daripada dalam. Dia kena daripada ni. Dalam ni. Ha. Dalam kan? Oh, dia kena start daripada ni lah. Dia luar. Baik, Allah pun boleh tembak dekat dia punya betul-betul tengah dada ni ya. Cucuk dia dekat tengah dada ni. Okey. Mana kutu Udah. Tu kuda dan silat pun mainkan peranan lah. Siapa yang ada kuda, bijak lah. Sak. Tapi dia kena jadi latihan yang macam simulasi. Dia kena faham latihan dia macam mana. Kalau kita nak masuk sini macam mana nak bela diri dia. Oh, yang lama. Baik. Kan? Kayak kena jadi laju kan. Tak, tu sebab silat saya tak boleh masuk. Dilarang. Ya, kena ban lah. Betul, kena ban. Sebab kita belajar ni, kita belajar untuk membela diri. Untuk melepaskan diri. kau untuk bertanding. Sebab apa yang kita belajar ni semuanya bahaya. Abang Zah pernah tengok tak apa beza apa nama istilah real chop kan? Cak. Abang Zah pernah tengok tak masa Abang Zah pergi negara kan? Pernah tengok tak masa dia New York? Real chop dia macam ni. Abang Zah nampak je perbezaan tak? Dia orang masuk berbeza dengan kita. Kita masuk dengan seni dia. Orang asal seni masuk dia lah. berbeza. Dia asal janji masuk dia. Oh, patut lah. Dia tak sama. Kalau sekarang saya tengok ada apa dia orang kalau dia orang main UFC dia bang kan. Dia block lama lah tu. Bagi member tu pengsan. Lama Macam Khabib. Pasal orang tu boleh tahan. Bila masa lama macam tu, macam-macam boleh buat. Kalau dalam pertandingan kita tak boleh buat macam ni. Betul. Memanglah boleh kalah. Cuma bukan pertandingan. Dia masuk je terus. Kita punya fleksibel badan tu masuk dia dah tahu mana buat. Dan itu pertandingan tidak sama dengan real. Ada diri. Kita ni bukan pertandingan. Kita ni dalam kata real. Kita ingat balik. Baru faham kenapa orang ni dah ada. Betul lah. Okey. Badan kau boleh masuk MMA badan kau. Boleh masuk MMA badan ni. Oh ini. Teknik kena ban, teknik kena Kalau ban. masuk kan. Kena heavyweight lah. Heavyweight. Asik. Ames ni. Asik. Kau asyik tengok orang je kan. Musik. Okey. Salam. Salam dulu. Maaf. Jangan salam ni. Dia tarik ni je. Okey. Kita salam je. Ni dinamakan amlok. Dia kata contohnya dia kata adik nak dara kita kan. Tarik kan? Tarik ni. Tu pegang abang ni. Jom. Oh, jom jalan. Jom. Balik rumah. Kacau kan? Okey, bang. Ni salah satu lah. Amlok. Pegang kat sini. Sakit? Memang sakit ke? Memang sakit? Tak? Luka cedera apa? Tak ada? Ni? Dia point dia. Kalau kita Shot ya. okey, itu salah satu dia lah. Okey, contohnya dia pegang ni. Buat benar. Dia taiko. Mungkin weight lah. Tangan-tangan weight kan. So, Taiko. kita kena nak macam nak ni. Kita pegang ni je. Ataupun kita pegang kita letak ni. Nampak? Ataupun kita pegang ni kita letak ni. Nampak? Ni lepas, boleh lepas. Boleh lepas tak? Boleh.
Okey, banyak kaedah dia. Kaedah dia. Okey, faham Ah. Sama ada kita letak pegang letak Pusing. pusing, Nampak. letak macam ni, tapi ni kena pegang. Kalau kita tak pegang dia boleh lepas. Lepas. Lepas tangan ni. Takkan kamu boleh lock. Ah. Faham Sama ada ni pun boleh. Cak. Pun boleh poke sekali. Sat. Okey. Ah. Ni. Oh. Okey. Okey, nanti tempat-tempat yang bahaya. Ya, lah. Okey, so kalau dia tekik je ni. Tolak ni je. Oh. Ni dah banyak CPU ni. Siapa kalau kita nak pegang ni je. Kan ni. Itu sebab latihan dalam dunia latihan kita ada latihan jari. Faham latihan jari macam mana? Okey, ada soalan? Wah, itu lah teknik dia. Latihan jari ni supaya jari kita kuat lah. Kita pegang macam ni pun orang rasa sakit lah. Kan? Jadi untuk buatkan jari ni macam-macam latihan dia. Okey. Okey, buat sikit. Tak faham tanya. Cikgu dia boleh tanya kalau tak faham. Okey guys, itu teknik dia. Yang penting sendi dengan minda yang cergas untuk anda manipulate musuh anda. Tadi pegang, pusing. Pang, patah. Kat sini tau. Ini. Apa ni? Mai, saya kalau buat polisi. Kau tak jadi. Kau tak jadi buat aku kan. Malaysia aku. Yalah berat. Kan? Lekat dah bodoh tu. Ni tau, Tu. dia pusing sini. Kalau pusing sini. Dia mau Dia pegang. Dia buka. pusing mah. Pusing tangan. Cuba kau pusing pada tau. Dia relax dengan member. Kalau kita pegang tangan dia, pegang tangan dia. Pegang sendi Malam ah. Kita pegang balik. Silap ada bulan ni kalau kita buat bola terkuat. Kalau kita buat bola terkuat dia boleh terbalik juga dia. Dia boleh pusing. Macam judul kan. Balik kan. Saya dia. Apa lagi sini? Tadi bilang. Salam. Ma, gerak ma. Gerak ma. Bagaimana boleh gerak ma? Itu. Ni, saya boleh kata kan. Macam ni. Kuih mak kau tu je. Ni. Apa tunjuk tadi ni? Patung. Ada. Okey, ni. Dia nampak macam simple tapi dia rasa dia macam cekik. Gitu Salam. Salam nak sini. Salam. Salam adik ipar. Salam Aipa. Yang tadi dia punya. Aku dah uji dah. Ya, aku gerak lah. Dia dapat lah. Oh, betul. Tak payah. Aja buruk. Salam. Okey. Apa nak baca? Ya, salam. Adik salah buat. Adik sihat. Dapat adik. Adik sihat adik. Sihat.
Tengok. Okey tengok ni. Okay, lepas tu dia akan keluar aku sana. Bagi saya gini. Ah. Betul ni tekan sikit bagi saya ni. Bagi saya apa Turun sikit lah. dia tu. Kayu sakit lah yang buat. Saya ada kekuatan sikit lah. Kalau kita sendiri Dia cekik macam ni kan. Cekik ni. Contohnya cekik. Saya tersendah ni. depan mata. Depan mata tu baik. Yang penting kita nampak kita boleh fikir terus. Benda ni kita boleh fikir dan tenang. Yang kita kelabah. Ini tengok orang tinggi alamak kita kelabah. Buat. Ni tak ada. Ni buat. Ni saya Kalau yang apa tu tengok pegang tangan. bahu saya. Saya nampak. Tak rasa ke bang? Yang mana Bagi salam dia salam. Yang salam. Oh ni. Yang ni. Yang pusing ni. Yang sini. Ataupun kita tarik ni, bentak ni. Bentak ni. Langkah ke depan bang. Bukan dia buat yang kita tekan sini je. Oi. Ni sampai bawah ni. Pegang ni. Depan macam mana? Dia lagi bukan lagi teruk. Sebab saya tahu tempat saya nak tekan. Dia lagi lah. Naik kaki saya tarik. Sebab saya dah lock kat sini. Sendi eh. No. Ni ada kita jangan cakap yang musuh. Dia mesti kita buat ni kita tak boleh nganak ni. Kita kena nganak. Dia tak pusing. Dia mesti dalam keadaan mudah kan. Dia pegang sini lah. Pegang sini. Buat gitu dulu. Ni dulu. Tak je. Ramai dia dulu. Dia dulu. Hari sini. Tengok dia. Nah. Buat tu. Okey tu. Nampak. Jadi bersini. Kita salah pegang. Kita bukan belah sana pula. Ini kau tak boleh. Macam kau jadi tak mau. Macam kita kan. Pada kita straight. Kalau kau bengkok dia jadi hilang kekuatan kita. Kalau yang macam tadi yang belah sini, Dia pada sampai jadi betul dah. Okey. Dia masuk yang belah sini. Yang kau bengkok. Teknik dia adalah sendi dan juga pemikiran yang bijak. Kekuatan saya. Menggunakan manipulatif sendi-sendi ya dalam anatomi and fisiologi. Kita tengok structure manusia iaitu ada joints and synovial. Okey. Cerita dia ada kalau kita pandai manipulasi ya, dan juga sampai tahap dia orang dah gunakan saraf Gayung kalau tahap yang tertinggi dia boleh guna detek saraf-saraf tertentu. Dekat manusia ni ada saraf, jadi kita boleh manipulasikan saraf sebenarnya untuk kekuatan. Okey, jadi siapa bijak boleh guna. Ini cara basic adalah menggunakan manipulasi sendi dan juga gerakan. Ini contohnya di sini. Tak boleh kat sini. Sop. Okey. Kena ikut tulang pekat kita. Kena ikut tulang pekat. Badan kita kena bengkok ke, straight je. Dengar. Sop. Sop. Kau kena stay main kuda.
Pendek Ha. tadi. Ha. Oh, kena duduk, kenakan dulu. Semua orang ni. Ha. Betul. Okey. Ha. Aduh. Nampak kau dah rasa dah. Kau dah rasa dah boleh control saya. Okey, jatuh. Nampak? Boleh masuk ni. Ha. Tadi kau masuk. Masuk ke dalam pula. Macam kedua. Macam 2 kali. Masuk. Tekan ke depan. Dekat antara baik sini. Okey, itu pentingnya awak belajar adalah untuk mempertahankan diri ya. Bersama kita perlu melawan juga. Hari itu kaedah dia. Kita kena ada faham pasal anatomi dan fisiologi. Jadi awak boleh gunakan mana kulit. Okey, sendi dan juga titik-titik kelemahan manusia ya. Yang ada pada manusia ni kita ada titik kekuatan dan ada titik kelemahan dia. Jadi siapa bijak manipulate titik kelemahan, dia akan kawal lah. Okey? Ha. 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 Ni kita nak buat. Okey. Jangan macam ni. Yang Kita tu. pusing sebab kita nak ambil kat sini. Ambil sini. Ha, nampak. Ni mesti semua belajar. 90. Ha. Masuk tangan yang 90 darjah pada sendi. Sok. Nampak? Tak boleh. Tadi tak buat. Kau buat macam ni. Okey, nampak. Ha. Sendi. Bagi pada sendi nampak. Silat tu satu ni kekuatan sendi. Jatuh. Tengok. Ha. Ada tu yang sakit tu. Ha. Ha. Betul. Saya pusing je. Tengok. Pusing. So macam tarian ni. Terus hapis ni. Ha. Ada. Tu ke? Oh. Ha. Ha. Okey, itu ya. Sendi ya, sendi main peranan. Sak. Harimau Malaya. Okey. ada apa-apa tanya ke Sakti ni daripada mulia tadi sampai sekarang ni. Ini sampai ke Perancis ni belajar. Kita ada cikgu silat telah berhijrah ke Perancis. Itu bukan kat sini. Asas. Harimau Malaya. Tanah tu. Budak. Enjoy ke? Yang lelaki ada apa-apa tanya? Ada apa-apa ya? Kalau ke kuda main peranan juga ke kalau untuk lepaskan? Ya. Okey. Nice. Mudah tak? Ha. Ada orang tak peluk. Tak. Macam peluk ni. Peluk wanita. Macam ni. So, kalau kena peluk macam ni. Apa kamu nak buat? Boleh. Tunduk. Ha. Boleh. Duduk tak boleh mak. Jadi ke kuda memainkan peranan yang silat mak. Itu peranan lutut. Betul. Tapi Ha. kalau kamu duduk, dia lagi duduk, Betul. lagi duduk je. Kita tengok situasi dia macam mana. Situasi. Lompat. Pegang. Ni, tolak atas je. Tolak atas. Tolak atas kan nampak. Jadi penting kan wanita yang kena peluk daripada belakang. Satu awak kena Sebab apa? gunakan dua belah tangan tolak ke atas. Okey, tolak ke atas. Sep. Nampak tak? Siku kita kat bawah. Awak. Okey. Teknik dah. Angkat je. Pada siku dan tolak. Itu pentingnya. Walaupun dipeluk di belakang, gunakan kaedah dia tolak tangan ke atas. Jangan tarik tangan tu, tolak ke atas. Dua-dua tangan naik ke atas. Okey, baik. Okey, settle. Ada Itu masalah? penting ya. Dari siapa-siapa yang kena peluk daripada belakang, wanita atau lelaki, itu kaedah dia. Nak angkat sangat, kita tengok cara mengangkat.
Ah. 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 Tengok. Kat mana? Siku dia kat mana? Pada siku kita. Pada gitu. Okey? Ah. Okey. Cuma yang ni apa yang kita boleh buat? Satu. Sebab dia rapat. Kepala. Oh, Kepala. satu. Bila dah ini dia memang Kepala. apa lepas. Kepala kan. Ya, tu ya. Nombor dia lepas tangan. Lagi-lagi ada strength ni kan. Oh. Dari kepala belakang kan. Okey. Ada silat kena ada kreativiti lah. Dan juga inovatif dalam sesuatu lah. Atas bawah. Atas. Okey. Sekarang ni bawah siku. Bawah siku bawah. Lagi bawah. Ha. Ini dia nak angkat. Ah. Dia angkat, dia pusing je. Ah. Okey, angkat. Pusing lagi. Ah. Okey? Ah. Nah. Okey, yang ni Cuba cuma angkat. kita boleh buat kita besarkan sikit. Kita naikkan ke atas. Lepas. Ah. Kalau kata Tarikkan ke Lagi kan nombor ke dua lah. atas. Macam mana nak lepaskan ni? Pastikan kalau kata siku dia di bawah siku kita. Angkat macam ni. Ah. Lepas. Ah. Kan? Mak. Kalau siku atas. Kita tak boleh nak naik betul. Naik. Ya, macam dulu mak. Yang nak angkat tu Ke kemudian. atas kemudian. Itu angkat tu untuk ni. Jatuh. Ah. Itu lah. Sok. Okey, boleh. Bintang. Ah, itu penting lah sekarang kita belajar. Jadi saya harap anda tengok ni mungkin boleh belajar secara praktikal untuk melepaskan diri ya. Ini kita belajar untuk membela, tak belajar untuk melawan. Sebenarnya dan silat ada teknik untuk melawan lah. Itu kita belajar fasa kedua. Ini untuk mempertahankan. Okey masuk 5 orang. Melawan diri. 5 orang bukan sisi. Kita tengok 5 orang masuk. Fight. Masuk. Masuk. Fight. 5 orang nak lawan. Yang lain keliling dia. Macam mana harimau Melaya boleh lepaskan Kau boleh buat. Okey, okey. 5 orang. Ni dua depan. Okey. 5 orang lawan. Tak ada orang Okey, pegang tangan dia. Semua pegang. Okey, pegang tangan dia. Okey, jatuhkan dia. Bagi. Okey, bagi. Bagi. Pegang kaki dia. Pegang kaki dia. Tak buat. Kena pegang 4 orang nampak. Situ kita tengoklah. Benar kan? Yang akan buat ni semua lelaki betul. Ni kononnya perempuan lah tapi saya tak selera. Okey? So kalau kata 4 orang, 5 orang macam cerita lah. 4 orang dulu. Macam mana nak lepaskan ni? Pegang kau. Tengok berlaku situasi ni ya. Itu mengapa pentingnya kita belajar sikit setting bertahankan diri. Mungkin ada tak lepas. Jangan nak lepaskan. Itu pula lah ni nak buat macam mana? Kamu pegang kuat, jangan bagi lepas. Tiba-tiba ada seorang datang. Ini kita sonok-sonok juga kan, tapi ini Yang berlaku dan real. benda ni boleh berlaku Benda ni boleh berlaku pada seorang. Jadi anak-anak muda, okey, berhati-hati. Tak boleh pakai ni. Wah, Power tak boleh pakai. Okey, pegang. Okey. Jauh sikit ya. Ni, apa nak buat?
Ah. Ni. yang penting kamu tarik. Yang penting itu yang paling utama sekali. Yang paling utama kamu tengah meronta-ronta ni. Tetapi Pusing. kalau kamu lepaskan tangan, kamu tak ada peluang lagi dah. Kamu akan dipegang balik. Kalau kaki, kamu ada peluang. Jadi, kamu ronta-ronta, kaki dulu pergi. Macam mana nak Kaki lepaskan? Tengok. Pusing Sini, kaki. Dia pergi sini. Atau pergi sini. Pusing. Tolak kaki. Kita tengok tujuan kita tarik, pegang. Tujuan kita tarik ni, Tarik. kita nak tengok mana yang lemah. Faham? Tarik. Itu tujuan kita. Kita Tarik dulu nak sikit. mana yang lemah. Ni kuat. Faham? Tapi ini perlukan kekuatan. Lepas. Perlu kekuatan. Okay? Perlukan kekuatan. Perlukan kekuatan. Okey, pentingnya ada kekuatan lah. Praktikal dan juga kena ada usaha. Okey. Atas tu. Okey. Hari kita dalam sesi seni bela diri. Basic yang penting, tapi utama untuk teman wanita macam mana kita nak lepaskan. Tarik, pusing sikit. Okey, jangan pusing. Nampak? Tarik. Dia pegang ni kekuatan beri kita. Apa kena tengah? Pusing. Ni dah kan? Ni. Kalau kita boleh ni, kita boleh. Kalau kena pegang kaki, pusing sikit baru tarik. Ini kan lepaskan sampai Yang terus tarik. Kena pusing dengan tangan ke, pusing sikit. Tarik. sama je. Sama je. Dia sama juga. Ini sama je. Pada kaki. Sama macam tangan tadi kan. Tarik pusing. Kita ni. Pusing sikit. Pusing. Pusing. Itu kaedah yang utama. Baring-baring. Mari kita pegang, tangkap, pegang. Angkat trend kaki dulu kalau semua. Semua. Pusing. Itu penting ya. Okey. Pusing. Tolak. Ni asal nak. Go. Macam tadi. Sebab ada dua tangan. Betul kena. Tarik sikit. Pusing. Tarik tengok sikit lagi. Tengok tu. Balik sini. Okey, pasal ni. Masuk sini. Tolak. Masuk belah kanan, masuk luar. Okay, tarik. Ni. Pusing. Cuba sekali lagi. Tarik ke pusing. Tarik ke depan sikit. Betul. Tarik Pusing pusing. tadi kan? Okay, kalau macam yang satu lagi. Macam tadi. Tarik. Sama kan? Tak boleh, kena tarik sikit. Tarik sikit. Kita tarik kan? Ini. Tarik ni. Kata nak kena ikut lah. Oh, dia boleh kat sini atau sini lah. Kita habis tu dia. Masuk sini. Kira penting lah. Nampak makan ni pusing. Tarik sikit. Pusing. Pusing. Masuk.
Yang penting pegang. Dia pegang kuat. Hancur. Aku pasrah. Kita tengok lebih tadi. Boleh bang. Tak boleh bang. Tak boleh bang. Lepaskan. Macam tu ya, ada kali tenang kan. Lepas kawan, lepas. Tuh. Aisyah duduk hotel. Tak, dia duduk hotel. Tak boleh bagi mak abang kalau kita dia bagi. Ada saya. Tuh.